Sebab kalau guna nama ni juga boleh jadi akan mengelirukan. Boleh jadi akan mengelirukan, baik tak usah. Dengan sebab itulah kemudian tu tidak guna istilah khalifah. Zaman pemerintah Islam dulu dia panggil sultan, raja, gapo tu. Dia tidak guna khalifah. Sebab apa? Kerana beberapa sebab lah. Antaranya bercermat dalam menggunakan istilah khalifah tu. Sebab istilah ni sangat ideal. Takut-takut tidak menepatinya dan memburukkan imej Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pun tidak menepati syarat-syarat sistem khilafah. Kalau pemimpin kemudian itu berdasarkan keturunan ke apa ke, seperti raja-raja dan sultan itu tidak menepati sistem khilafah. Sebab sistem khilafah ni bukan dengan pelantikan lagu tu. Ia tetap mengikut keturunan lagu tu, bukan gitu. Tetapi ia dilantik oleh ahlul halli wal aqdi, bukan dilantik oleh semua rakyat seperti sistem pemerintahan demokrasi. Dak, semua rakyat hak mana boleh mengundi tu, semua budak juga hak mana boleh lah. Hak mana boleh tu itulah menjadi mewakilinya undinya. Itu demokrasi. Cerdik kau tidak cerdik kau serupa je nilai dia. Serupa je. Nyayuk kau serupa je. Nilai dia dengan hak cerdik sekali pun besar hebat setara mana dia, serupa nilai dia, sama-sama so. Dalam demokrasi. Dalam Islam sistem khilafah ni tidak, dilantik oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ialah orang yang bijaksana dalam masyarakat, yang pendapat dia tu boleh membuka ikatan dan boleh mengikat, mengesahkan sesuatu. Ahlul halli wal aqdi tu panjang pula lah ceritanya, siapa dia? Ahlul halli wal aqdi tu macam-macam lah pendapatnya pula situ. Tapi secara umumnya daripada masyarakat Islam itu orang-orang yang terpilih, mengikut Ibnu Khaldun dan lain-lain, yang terpilih dari semua kalangan orang berniaga, kalangan ahli politik, kalangan alim ulama, kalangan ni ada wakil-wakil dia. Mereka tu pilih. Mereka tu mengesahkan. Itu jadi sistem khilafah. Hak lain tu bai'ah secara umum gitu je. Bai'ah secara umum. Dan kafir, hak mana jadi kafir di kalangan orang Arab, di sini sebenarnya dia ada 4 macam, 4 golongan. Di peringkat awal ada beberapa perkara yang kita tidak setuju dengan pengarang ni, syarih ni. Bahkan anak murid dia sendiri, Syekh Zakaria pun komen. Sini bawah ni ada 2 tempat kurang-kurangnya, dan kita pun tak perlu sebutlah, baca sendirilah, tahu. Sebenarnya ada 4 golongan. Yang pertama, Islam dah. Pada tu bila Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah, murtad. Hak ni hak pengikut Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi. 2 golongan. Aswad itu zaman Nabi lagi, Musailamah tu zaman Nabi lagi. Tapi zaman Nabi tak ada mati Musailamah. Tapi Aswad itu zaman Nabi lagi dah mati. Aswad Al-Ansi ketika Nabi ada lagi, dia dakwa jadi Nabi. Ketika tu murtad dah, ada ikut-ikut dia tu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar bila Nabi wafat, lagilah kuat kedudukannya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, masuk Islam dah, pada tu jadi murtad, bukan ikut Musailamah, bukan ikut puak-puak Aswad itu, tetapi balik semula kepada agama asal. Balik semula kepada agama asal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak murtad pada zahirnya. Pada zahirnya tidak murtad, ngucap lagi, dia duduk sembahyang lagi, cuma dia tak sah bagi zakat dengan takwilan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Mereka kata berdasarkan ayat tu, dulu kita duk beri zakat kepada Nabi SAW, dia doa kepada kita, doa dia tu memberi ketenangan kepada kita. Sekarang ni orang tu tak ada dah. Jadi tidak ada dalam kewajipan tu untuk kita bagi kepada orang lain. Sebab dalam ayat tu dia sebut Nabi, dia sebut Nabi, orang lain kita tak boleh bagi.
Kita nak bagi juga zakat, nak bagi sendiri, kita bagi sama-sama kita. Tak boleh bagi kepada pemerintah. Hak Nabi dulu sebagai pemerintah juga, tapi khusus dengan dia saja. Pengganti dia tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ni dia terbagi kepada Hasan ni. Yang pertama. Yang keduanya, memang dia tak kata tak ada dah zakat, dia tak perlu bagi. Tak perlu. Zakat ni tidak wajib setara semaya tu. Kalau tak bui pun tak apa. Kalau nak bui sama-sama kita pun boleh lah. Kalau tak bui pun tak apa. Ini termasuk golongan yang ketiga juga. Golongan yang ketiga. Yang keempat, iaitu golongan hak nanti kelih. Nanti tengok hak mana nampak kuat. Kalau menang kuat balik Islam ni, kita tunggu dia. Sementara tu kita tak sebui zakat, tak sebui ke siapa-siapa. Kalau nampak hak alik ni nak menang, nak kuat, kita akan bui kepada dia lah. Kalau dia minta zakat, kita tak akan bui kepada pemerintah. Ini Sayyidina Abu Bakar. Itu 4 macam. Hak ni golongan yang ketiga ni, termasuklah golongan yang dipimpin oleh Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah. Dua golongan yang pertama tu tak apalah. Kalau nak perang pun Sayyidina Umar tidak muskil tentang hak tu. Sebab mereka itu sudah tinggal ada la ilaha illallah tu. Dengan murtad ataupun dengan kembali kepada agama asal tu, tak ada dalam la ilaha illallah tu, tak percaya dah lah. Bila ada hak tu, termasuk dalam perintah lagi lah, perintah Nabi, iaitu aku diperintahkan supaya memerangi manusia selagi mereka itu tidak Islam. Ni boleh lah kalau nak perang dengan pokok tu, moga dia tidak Islam. Sayyidina Umar tidak muskil hak tu. Ya, dia muskil lah golongan yang ketiga. Tentang golongan yang ketiga. Sebab golongan yang ketiga bukan dia tak bui langsung. Dia bui, tapi di kalangan dia. Pada hakikatnya mereka ini termasuk dalam ahlul baghi, orang panggil. Puak-puak derhaka kepada ketua negara ataupun pemimpin agung Islam. Dia semayang, dia mengucap, dia tidak kata dia ni tidak Islam, tapi dia tak sebut zakat kepada pemerintah yang sah. Hak ni hak Sayyidina Umar muskil. Sayyidina Abu Bakar kata tidak. Tidak. Dia kata dia akan perang dengan hak ni pun. Apalagi hak kata zakat tu sudah tidak wajib dah. Hak golongan yang keempat tu, zakat tu tidak wajib dah. Tidak serupa semaya. Semaya tu tak wajib, zakat tu dah. Dia kata aku akan perangi kedua-dua golongan, yang ketiga dan yang keempat. Golongan yang ketiga ni pada hakikatnya, walaupun dia ni dia tidak murtad, tetapi ia menguatkan musuh-musuh Islam yang sebenar. Sama ada hubungan sulit dengan mereka. Puak-puak ni munafik ni, ramai hak munafik, ada hubungan sulit dengan hak sudah jadi kafir betul-betul. Sama ada dia ada pakatan dengan puak-puak tu, ataupun dengan cara dia tidak bagi kepada pemerintah yang sah, dia pada hakikatnya nak menguatkan kumpulan dia. Bila zakat diberikan sesama dia akan jadi kuat. Bila kuat, akhirnya dia akan memberontak, dia akan mengguling pula kerajaan dia sah. Sayyidina Abu Bakar nampak waktu tu. Dan daripada sini ulama-ulama yang kata kita boleh menentang ahlul baghi, puak-puak yang derhaka terhadap pemerintah yang sah. Sampai kalau tumpah darah pun boleh. Bukan atas dasar dia tu murtad, atas dasar dia tu derhaka saja pun boleh dah. Sebab ia akan melemahkan perpaduan Islam dan akan menguatkan musuh Islam. Kalau zaman Nabi dulu bagi kepada Nabi SAW tu, bukan Nabi SAW ambil untuk dia, bukan untuk peribadi dia, untuk siapa? Ini hak Allah supaya semaya. Hak Allah ni sampai bila-bila pun. Zakat ni pun kalau zaman Nabi beri kepada Nabi, Nabi beri kepada siapa? Kepada ada orang-orang yang maklum. Begitu juga pemerintah yang kemudian dia berkewajipan meneruskan ajaran Nabi SAW tu. Iaitu kalau bagi zakat, dia bagi kepada orang ramai. Ni hak orang ramai dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah lah yang akan bagi benda tu.